18 Julai 2026. Langit di atas bandar Rusia, Tambov, yang terletak kira-kira 295 batu tenggara Moskow, bergema dengan bunyi khas drone Ukraine. Lebih ke utara dan lebih dekat dengan ibu negara, di bandar Elektrostal, situasi yang sama berlaku apabila kenderaan udara tanpa pemandu memasuki ruang udara bandar itu. Beberapa minggu dan bulan kebelakangan ini telah menyaksikan banyak kenderaan udara tanpa pemandu Ukraine memasuki bandar-bandar Rusia seperti ini. Biasanya, mereka memburu kilang penapisan minyak, kemudahan penyimpanan bahan api dan aset penting lain dalam infrastruktur tenaga Kremlin. Namun, drone-drone ini menyasarkan sesuatu yang sangat berbeza. Mereka tidak mencari tepot bahan api. Mereka juga tidak menuju ke kemudahan ketenteraan tradisional seperti kilang pengeluaran drone atau simpanan peluru. Sebaliknya, mereka akan menyerang Rusia di tempat yang paling tidak dijangka, membuka satu lagi medan baharu dan mencetuskan gelombang kekacauan baharu yang perlu ditangani oleh Kremlin. Kerana drone-drone ini kini hanya beberapa saat sahaja lagi daripada menyerang gudang syarikat runcit dalam talian terbesar Rusia yang digelar Amazon Rusia, Wildberries. Mudah untuk difahami mengapa Ukraine mahu meletupkan kilang peluru berpandu atau melancarkan drone dan peluru berpandu mereka ke arah kilang penapisan Rusia. Kerana ini secara langsung menjejaskan keupayaan Kremlin untuk menyokong mesin perangnya dan meneruskan konflik dengan cara yang sangat jelas. Kurangnya drone dan peluru berpandu yang dihasilkan bermakna kurang peluru untuk dilancarkan ke bandar dan kota Ukraine. Lebih banyak kilang penapisan terbakar bermakna kurang wang masuk ke dalam tabung Presiden Rusia Vladimir Putin. Namun, agak sukar untuk melihat mengapa pasukan Kiev ingin menyasarkan sebuah pasar dalam talian utama yang menjual barangan pengguna harian seperti pakaian, kosmetik, buku dan hadiah. Tetapi, Wildberries memainkan peranan yang tidak menonjol namun penting dalam peperangan ini. Diasaskan pada tahun 2004 dan berpusat di Moskow, Wildberries ialah syarikat e-dagang terbesar di Rusia. Ia menarik berjuta-juta pengguna harian, memproses ratusan ribu pesanan setiap hari dan menjana berbilion dolar dalam jualan tahunan. Ia bukan sahaja berkhidmat di Rusia, malah di banyak bekas Republik Soviet juga seperti Armenia, Tajikistan, Belarus, Georgia dan Uzbekistan. Kira-kira separuh daripada semua jualan dalam talian di Rusia berlaku di Wildberries. Ia adalah nama yang sangat dikenali. Sebuah platform yang sentiasa menjadi pilihan rakyat Rusia apabila mereka ingin membeli sesuatu dengan cepat dan mudah dalam talian, sama ada pakaian baharu, peralatan rumah atau peranti elektronik. Dan sama seperti Amazon di Amerika Syarikat dan bahagian lain dunia, Wildberries bukan sahaja menjual produk keluaran mereka sendiri. Sebenarnya, majoriti perniagaannya dijalankan melalui jenama dan penjual lain yang memasarkan barangan mereka di platform tersebut dan bergantung padanya untuk berhubung dengan jutaan pengguna di seluruh wilayah luas Rusia. Pada zahirnya, syarikat ini tidak kelihatan seperti sasaran ketenteraan yang jelas. Layari laman utama Wildberries sebagai contoh dan anda mungkin akan melihat iklan serta senarai produk seperti kelengkapan sekolah, gaun wanita dan produk bayi. Namun, jika anda menyelidik lebih mendalam, tanda-tanda amaran mula muncul. Kerana platform ini bukan sahaja menjual produk pengguna yang tidak berbahaya, ia juga menjual barangan yang mempunyai kegunaan ketenteraan yang jelas dan nyata. Barangan seperti jaket kalis peluru, perisai badan, topi kelidar, peralatan radio, kabel gentian optik dan komponen drone. Jadi, walaupun Wildberries telah cuba membersihkan namanya daripada terlibat dengan peperangan dengan menyatakan dalam dokumen polisi mereka bahawa mereka enggan menjual senjata grade ketenteraan, namun begitu, ia tetap memainkan peranan aktif dalam konflik tersebut. Kerana bukan sahaja rakyat Rusia biasa yang melayari laman web Wildberries apabila mereka ingin membeli sesuatu. Askar Rusia juga melakukan perkara yang sama. Sejak peringkat awal perang pada tahun 2022 sehingga hari ini, tentera Kremlin telah beralih kepada Wildberries setiap kali mereka memerlukan bekalan tambahan. Seperti yang dijelaskan oleh Pavel Lutsin, seorang fellow kanan di Pusat Analisis Dasar Eropah, di Rusia, prosedur rasmi kebanyakannya hanya melibatkan pemerolehan senjata. Jadi unit tentera dan askar individu perlu membeli banyak perkara sendiri. Uniform, makanan, petrol, penjana kuasa elektrik, drone, kereta, motosikal, alat ganti. Itulah sebabnya, barangan yang diperlukan untuk peperangan boleh dibeli di Wildberries. Itu juga sebabnya, Wildberries telah menjadi sasaran yang wajar dan sah untuk Ukraine. Kerana ia bukan sekadar pasaran pengguna mesra seperti yang didakwanya. Ia adalah rangkaian logistik ketenteraan yang luas dan besar, menghantar peralatan penting yang membolehkan askar Rusia menjalankan operasi mereka dengan lebih berkesan dan membahayakan nyawa rakyat Ukraine. Para komander Kiev menyedari perkara ini. Mereka juga faham bahawa peluang terbaik mereka untuk memenangi perang bukanlah dengan berhadapan secara langsung dengan tentera Rusia di barisan hadapan, tetapi dengan memutuskan talian bekalan musuh dan melumpuhkan logistik mereka. Sementara itu, gudang-gudang buri adalah sebahagian daripada logistik tersebut. Jadi, ia perlu dibakar. Ini membawa kita kembali kepada peristiwa pada 18 Julai apabila Ukraine memutuskan untuk meningkatkan lagi kempen serangan jarak jauhnya yang semakin berkesan ke tahap yang baharu. Pasukan Kiev sudah pun melancarkan banyak serangan berjaya ke atas kilang penapisan minyak, hub pengangkutan dan kilang ketenteraan. Setelah menyedari betapa berharganya Wildberries kepada tentera musuh,
Ukraine memutuskan untuk menjadikan gudang syarikat itu sebagai sasaran utama. Sekumpulan drone telah dipasang dan dihantar dari lokasi-lokasi dalam Ukraine, memulakan perjalanan panjang mereka merentasi sempadan dan memasuki ruang udara Rusia. Ini bukan sekadar drone biasa. Banyak UAV Ukraine hanya direka untuk terbang selama beberapa minit sebelum menyerang sasaran mereka. Drone-drone ini perlu bertahan lebih lama, merentasi ratusan batu untuk menyerang beberapa hub logistik Walberis yang terbesar dan tersibuk. Selama bertahun-tahun, Ukraine memang tidak mempunyai teknologi untuk melancarkan serangan seperti ini. Namun, pada tahun 2026, Ukraine mempunyai tentera drone yang luar biasa, termasuk model seperti Firepoint FP-1 yang mampu terbang hampir 1,000 batu sambil membawa kepala peledak seberat sehingga 120 kg. FP-1 juga dilengkapi dengan sistem panduan inersia dan satelit untuk mencari jalan ke sasaran mereka, perisai penyerap radar untuk mengelak dikesan, serta langkah balas elektronik untuk menangani pengacau Rusia. Ia adalah antara UAV paling canggih dan berkesan yang pernah dicipta, dan pada 18 Julai, beberapa daripadanya sedang berlega di langit atas Tambov dan Elektrostal, dua lokasi yang mempunyai satu persamaan. Kedua-duanya menempatkan pusat pengedaran Walberis yang besar. Pada waktu malam, di bawah lindungan kegelapan, drone-drone itu memasuki fasa terakhir perjalanan mereka. Pengendali Ukraine memerhati dari jarak yang selamat beratus-ratus batu jauhnya ketika UAV mereka menuju ke sasaran. Perang itu bakal memasuki fasa baru. Drone pertama melanggar sasarannya, menyebabkan letupan besar di Tambov. Gudang itu, yang dibuka tahun lalu, mempunyai ruang yang cukup untuk menyimpan sehingga 54 juta produk pada satu-satu masa. Satu lagi drone tidak lama kemudian membuat hantaman. Satu lagi bola api yang menyala meletus. Di Elektrostal, situasi yang sama berlaku apabila beberapa drone menyerang. Salah satu pusat logistik terbesar Walperi yang meliputi lebih daripada 360,000 meter persegi dan menggaji lebih 8,000 orang. Penduduk tempatan terjaga dari katil mereka dan bergegas ke tingkap untuk merakam kekacauan yang berlaku, menangkap gambar dan video yang mereka cepat-cepat kongsi dalam talian, menunjukkan kepulan asap hitam yang besar mula memenuhi langit di atas bandar mereka dan seluruh dinding gudang hancur dalam kepanasan api yang melanda gudang serta kemudahan sekitarnya. Pekerja shift malam bergegas ke pintu keluar apabila kekacauan dan panik memenuhi suasana. Ada yang dihentikan oleh penyelia berhati dingin yang dilaporkan enggan membunyikan penggera kebakaran atau mengarahkan pemindahan sehingga saat terakhir lebih mementingkan keuntungan mereka daripada nyawa pekerja mereka. Disebabkan pendekatan ini, walaupun majoriti besar pekerja berjaya keluar dari gudang dengan selamat, perkara yang sama tidak boleh dikatakan untuk kesemua mereka. Selepas serangan itu, pegawai Rusia melaporkan beberapa kematian dan berpuluh-puluh kecederaan. Sementara Ketua Pegawai Eksekutif Beri, Tatiana Kim, memberi reaksi terhadap serangan itu di Telegram, menulis, "Malam yang mengerikan, peristiwa yang mengerikan untuk syarikat kami dan untuk negara kami. Kesakitan ini sukar digambarkan dengan kata-kata." Sementara itu, Komander Pasukan Drone Ukraine, Robert Brovdi, pula berkongsi pandangan yang berbeza. Ini adalah tentang memusnahkan dalam beberapa saat ilusi kehidupan yang selesa dan aman bagi penduduk yang patuh di negara penceroboh, menyerang bahagian paling sensitif dalam zon selesa patriot imperialis biasa dan penyokong Putin. Dan ini hanyalah permulaan. 20 Julai. Asap telah hilang dari langit Tambov. Debu mula mendap di Elektrostal. Tetapi, Rusia tidak lagi sama. Rakyat negara itu terpaksa merasai kesan peperangan dengan cara yang benar-benar baru. Ramai peniaga dan pemilik perniagaan telah menggunakan Telegram dan platform dalam talian lain untuk berkongsi kisah duka mereka, menerangkan bagaimana sebahagian besar inventori perniagaan mereka musnah dalam kebakaran semasa serangan 18 Julai. Dan sejak itu, Walberis secara senyap-senyap menemaskini polisinya untuk menghapuskan tanggungjawab kewangan terhadap barangan yang hilang atau rosak semasa serangan peluru berpandu atau serangan drone. Syarikat itu tidak mempunyai kewajipan untuk memberikan sebarang pampasan kepada perniagaan-perniagaan ini. Tetapi syarikat itu masih berdepan bil yang besar dan gangguan. Pakar menganggarkan bahawa ia akan menelan kos sehingga 35.8 bilion rubel atau 457 juta dolar untuk membaiki kemudahan yang rosak itu. Jumlah yang begitu besar sehingga syarikat insurans Walberis sangat tidak mungkin dapat menampungnya sepenuhnya. Syarikat itu yang telah menikmati begitu banyak kejayaan dan dominasi dalam sektor runcit Rusia selama bertahun-tahun, kini berdepan krisis yang tidak pernah berlaku sebelum ini. Dan keadaan akan menjadi lebih buruk kerana satu lagi kawanan drone Ukraine telah memasuki ruang udara Rusia, bukan sekadar kawanan biasa tetapi salah satu kawanan terbesar setakat ini. Dianggarkan 400 drone telah berlepas dari pelbagai lokasi di seluruh Ukraine dan sedang meluncur laju menuju ke sasaran mereka. Sebahagian menuju ke selatan, ke arah Laut Azov, di mana mereka boleh menyasarkan dan memusnahkan beberapa kapal armada bayangan Rusia yang mengangkut minyak, bijirin dan sumber lain. Namun, sebahagian besar kawanan itu terus menuju ke pusat budaya, ekonomi dan politik Rusia, iaitu wilayah Moskow. Apabila mereka semakin hampir ke ibu negara itu, barisan pertahanan udara Rusia mula diaktifkan. Skenyadar tiba-tiba dipenuhi dengan puluhan lampu berkelip apabila sistem peluru berpandu diaktifkan. Tetapi drone-drone itu terlalu kecil, terlalu pantas dan terlalu banyak untuk Rusia tangani. Ada yang berjaya ditembak jatuh, tetapi banyak yang terus mara menuju ke bandar Podolsk yang terletak hanya 40 km di selatan Kremlin. Di sana, mereka berpecah.
dengan sebahagiannya menyasarkan depot minyak tempatan dan yang lain pula bergerak pantas ke satu lagi lokasi Wildberries di kawasan Kolodino yang berdekatan. Salah satu pusat pengedaran tertua dan terbesar syarikat itu bakal terbakar sekali lagi. Penduduk tempatan Rusia terjaga di tengah malam apabila bunyi letupan kedengaran di sekeliling mereka. Sementara ada yang mencari perlindungan, yang lain pula mencapai telefon mereka dan merakam kekacauan itu. Ketika hentaman, letupan dan kebakaran berlaku di seluruh fasiliti Wildberries, sejumlah besar stok hangus menjadi abu. Bukan semuanya berkaitan dengan ketenteraan, tetapi tiada cara untuk Ukraine hanya menyasarkan produk ketenteraan saja. Oleh kerana Wildberries menjual pelbagai jenis barangan, pilihan terbaik, malah satu-satunya pilihan yang ada pada Komanda Kiev adalah menyasarkan semua gudang. Dan dengan berbuat demikian, mereka menghantar mesej yang jelas kepada syarikat itu. Penglibatatannya dalam peperangan tidak akan lagi diterima dan asetnya akan berada dalam risiko selagi ia terus memudahkan penjualan barangan yang menggerakkan mesin perang Kremlin. Seperti yang dijelaskan oleh Sergei Kuzan, pengerusi Pusat Keselamatan dan Kerjasama Ukraine, alasan utama untuk menyerang gudang Wildberries adalah untuk mengganggu logistik Rusia dan bekalan barangan dwiguna, electronic critical, barangan yang disekat dan seumpamanya kepada tentera Rusia serta pengeluar senjata Rusia. Tetapi itu bukan sahaja tujuan utamanya. Melalui serangan-serangan ini, Ukraine juga membawa perang itu terus kepada rakyat Rusia. Ia memberi mereka sedikit rasa apa yang terpaksa ditanggung oleh rakyat Ukraine selama bertahun-tahun akibat pencerobohan Rusia. Selama bertahun-tahun, rakyat Ukraine terpaksa melihat rumah mereka terbakar. Mereka telah melihat hospital, sekolah, rumah, gereja dan monumen budaya musnah menjadi runtuhan. Selepas serangan Rusia yang berterusan dan tidak berperi kemanusiaan, ramai yang telah melihat perniagaan mereka musnah atau terpaksa meninggalkan tempat mereka dibesarkan hanya untuk terus hidup. Kini, akhirnya, Ukraine berada dalam kedudukan di mana ia boleh memberikan kerosakan yang sama kepada musuhnya, tetapi ia tidak beroperasi seperti Rusia. Ia tidak mahu melakukan jenayah perang, mengebom sekolah dan meruntuhkan bangunan kediaman. Sebaliknya, ia mahu memberi tumpuan kepada sasaran yang wajar dan boleh dilaksanakan sambil tetap menghantar mesej yang tidak lagi boleh diabaikan oleh rakyat Rusia. Satu mesej yang mungkin, akhirnya, mendorong lebih ramai daripada mereka untuk bangkit dan memberontak terhadap rejim pembunuh yang memerintah mereka. Satu mesej yang hanya akan menjadi semakin lantang selepas ini. 22 Julai, Ukraine enggan mengurangkan serangannya. Sebaliknya, ia memutuskan untuk menyerang Rusia dengan lebih hebat, menyasarkan bukan satu tetapi dua kemudahan Wildberries yang berasingan pada hari yang sama. Sekali lagi, drone serangan jarak jauh berlepas dari wilayah Ukraine, dipandu oleh juruterbang dan sistem navigasi dalaman mereka sendiri, melintasi sempadan dan menuju ke destinasi mereka. Mereka bergerak ke tenggara menuju Krasnodar, bandar terbesar dan pusat pentadbiran wilayah Krasnodar Krai di Rusia, dan bandar kecil Nevenomisk di wilayah Stavropol, kira-kira 150 batu lagi ke timur. Bandar-bandar ini tidak banyak persamaan dari segi saiz dan rupa mereka, tetapi kedua-duanya adalah antara lebih dari 200 hub logistik yang Wildberries berkantung untuk menggerakkan operasi di seluruh Rusia dan antarabangsa. Sekarang, syarikat itu sedar bahawa gudangnya telah menjadi sasaran tentera. Sekurang-kurangnya, ia telah meningkatkan keupayaannya untuk bertindak balas terhadap serangan-serangan ini. Sebaik sahaja drone Ukraine dikesan, loceng amaran dibunyikan, menyebabkan pemindahan besar-besaran kedua-dua fasiliti itu. Para pekerja bergegas ke pintu keluar apabila UAV semakin menghampiri dan dalam beberapa saat, hentaman pertama berlaku. Bunyi letupan kepala peledak drone yang kini sudah biasa dan mudah dikenali, kedengaran hingga bermil-mil jauhnya apabila kebakaran besar tercetus di fasiliti Krasnodar. Gudang-gudang di Nevenomisk juga terbakar apabila beberapa drone menyerang. Pekerja kecemasan bergegas ke lokasi untuk mengawal kebakaran, tetapi kerosakan sudah pun berlaku. Sekali lagi, pertahanan udara Rusia terbukti tidak mencukupi dan sementara Wildberries tidak berdaya untuk melindungi stok penjualnya daripada kemarahan Ukraine. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky meraihkan serangan itu sambil menyatakan bahawa kedua-dua hub tersebut terlibat dalam membekalkan komponen drone, peralatan navigasi dan kelengkapan lain kepada tentera Rusia. Pada keesokan harinya, 23 Julai, laporan baru muncul mengenai satu lagi serangan terhadap Wildberries. Kali ini, di sebuah kampung kecil berhampiran bandar Voronezh, hanya 105 batu dari sempadan Ukraine masih dalam jangkauan banyak drone Ukraine. Walaupun serangan ini kurang serius berbanding yang lain, tanpa kebakaran besar yang berlaku, lubang masih kelihatan di bumbung gudang Wildberries, menunjukkan bahawa drone telah berjaya menembusi bangunan itu dan berkemungkinan merosakkan atau memusnahkan stok di dalamnya. Pada 24 Julai, serangan Ukraine terhadap sasaran runcit terus berlanjutan. Drone-drone telah dihantar ke bandar kedua terbesar Rusia, Saint Petersburg, rumah kepada beberapa hub logistik Wildberries yang sangat besar, termasuk pusat pengedaran Sushari yang meliputi lebih 100,000 meter persegi. Pusat Uchina Zavod yang mengendalikan sejumlah besar barangan daripada penjual Wildberries, dan kompleks Krasny Bir yang sedang giat diperluaskan oleh syarikat untuk mengendalikan beberapa barangan terbesar dan terberat yang dijual di platformnya. Ratusan ribu pesanan Wildberries dikendalikan di kemudahan ini setiap hari, dan Ukraine bakal membakar kemudahan itu pada waktu malam. Drone Ukraine memasuki ruang udara bandar itu. Saint Petersburg adalah salah satu kawasan yang lebih dipertahankan di Rusia kerana saiznya, populasi dan kepentingan budayanya. Tetapi, ia masih tidak mempunyai pertahanan yang mencukupi untuk menghentikan serangan ini. Beberapa UAV telah ditembak jatuh
Tetapi banyak lagi yang terus mara, bunyi berdengung yang khas membangunkan penduduk tempatan dari tidur mereka ketika drone-drone itu meluru ke arah gudang Walberis. Tiba-tiba, banyak letupan kedengaran menghantar gelombang kejutan ke seluruh bandar apabila beberapa gudang di kedua-dua kompleks Shushari dan Uchina Zavod terbakar. Penduduk merakam suasana itu ketika lidah api menjulang dan kepulan asap membubung sehingga menutupi bintang-bintang di langit malam. Gubernur wilayah, Alexander Jozdenko, terpaksa mengesahkan bahawa drone sekali lagi telah menyerang Saint Petersburg. Lapangan terbang bandar itu juga terpaksa menggantung operasi ketika kebakaran terus marak. Dan jika bos-bos Walberis menyangka bahawa Saint Petersburg adalah satu-satunya sasaran Ukraine pada malam itu, mereka benar-benar silap. Dalam beberapa jam, serangan tambahan, letupan dan kebakaran juga telah dilaporkan di hub logistik di Tver, di mana awan tebal asap turut memenuhi udara. Dan di bandar Crimea, Simferopol, di mana Walberis juga beroperasi. Sepanjang 1 minggu, drone Ukraine telah menyerang sekurang-kurangnya 9 pusat logistik Walberis dari selatan Rusia hingga ke wilayah utara Leningrad. Mereka memusnahkan inventori bernilai berbilion dolar dan menjejaskan sekitar 552,000 meter persegi ruang gudang. Kira-kira 10% daripada kapasiti keseluruhan Walberis. Mereka meninggalkan ramai pemilik perniagaan dalam keadaan kecewa dan marah, dengan ramai yang meluahkan kemarahan itu kepada kepimpinan negara mereka. Kerana meneruskan perang yang jelas-jelas mereka tidak menang dan kerana gagal melindungi rakyat serta infrastruktur mereka. Lebih penting lagi, serangan Ukraine juga telah melumpuhkan salah satu rangkaian logistik ketenteraan terbesar yang selama ini beroperasi secara tersembunyi. Nampak di permukaan seperti sebuah platform beli belah dalam talian biasa, tetapi secara rahsia membenarkan askar membeli segala-galanya daripada komponen drone hingga perisai badan. Dengan melakukan ini, Ukraine hanya menambah krisis rantaian bekalan yang dihadapi oleh tentera Rusia. Hari ini, askar rejim Kremlin sudah pun bergelut dengan peralatan berkualiti rendah dan kesukaran mendapatkan bekalan yang mereka perlukan. Serangan terhadap Walberis menambah lagi masalah ini, menjadikan hidup lebih sukar untuk askar Rusia biasa dan menjadikan peluang kemenangan Moskow semakin tipis. Kita jumpa anda di medan perang seterusnya.